Halo semua, kembali lagi di saya. Dan hari ni saya akan tunjuk kamu semua saya punya DJ Mania turntables baharu. Nasi, kalau korang tengok video shot saya terbaru, iaitu saya buat scratching macam DJ shortcut dari Invisible Scratch Pickle, sangat sopan sekali. Rasanya satu nama dia. Saya ada tunjuk turntables dan juga vinyl CD. Woi, sebab kan. Lepas tu ni juga, saya bukan ada satu saja, saya ada dua. Okay, tengok. Ni saya dah ubah sesuai. CD menjadi vinyl turntables. Okay. Now saya, tengok ni. Ni adalah vinyl. Dia CD tapi bentuk vinyl. Dan dia ada garisan. Saya buat. Nanti saya akan ajar kamu cara nak buat sendiri garisan vinyl. Ini saya tak payah tunjuk lah sebab benda ni senang sangat nak buat. Ni nama dia ialah slip mat ataupun wafer. Saya suka panggil wafer sebab sedap. Okay, jadi masukkan vinyl ini. Alright. Masuk. Hey! Smooth. Rasa sangat mantap. Okay. Baiklah, saya akan ajar kamu cara nak buat CD jadi vinyl. Tapi sebelum tu pasti petang like, subscribe dan tekan question. Okay. Saya rasanya susah ni nak buat vinyl satu tangan. Jadi saya rasa saya kena buat magic lah. Sekejap bawa terang . Ada tangan. Wah, ada dua tangan. Woi, sopa saya buat magic kedua tangan. Okay. Jadi inilah saya akan gunakan ini punya DVD. DVD RW daripada Elephant. Okay, sebab saya guna DVD ini, tak tahu korang nampak kan. Dia ada dua warna kan. Ada sebab kenapa saya pakai DVD ini. Sebab saya nak cuba burn video dari telefon saya. Tapi saya punya DVD dia ada masalah sikit . Jadi saya tidak mahu buat dia jadi masalah. Saya akan tukar dia menjadi vinyl. Okay, tapi sebelum tu saya akan letak dulu dekat turntable. Wow, smooth. Nice and smooth. Okay. Ni masih CD lagi ya. Ni belum tukar jadi vinyl. Okay. Alright. Jadi cara untuk tukar dia menjadi vinyl ialah terbalikkan disk ini ke jewel case. Nama dia jewel case. Letak jari kita kat ujung. Lepas tekan kuat-kuat. Dan kita akan pusing. Pusing kuat-kuat ya. Nasing. Baru dak main nasing. Kita akan pusing lama sikit. Okay. Lepas tu kita letak jari kat tempat lain. Kat ujung lain kat sini. Kita pusing. Apa yang kita buat ni ialah kita akan letakkan garisan. Nanti dia akan buat garisan macam lagu ada. Garisan tu akan keluar muzik. Jadi kita boleh letakkan kita punya needle. Dan kita akan jadikan dia macam jadi DVD. Okay. Balikkan. Boleh kita lihat. Yo! Sekejap saya tengok dulu. Yes. Sangat mantap. Tengok ni. Ada vinyl. Smart vinyl. Saya nampak ada tempat yang tak ada lagi garisan. Jadi saya akan pusing. Saya akan letakkan garisan music. Tak apa, jangan risau. Jangan sentuh sini. Saya lupa nak terangkan. Guna DVD atau CD yang kamu yang dah rosak, yang tak boleh guna langsung dah sebagai DVD atau CD atau Blu-ray. Jangan guna DVD, CD, Blu-ray yang korang suka. Yang korang sayang. Ini saya tak sayang. Jadi saya akan tukar kepada benda yang saya sayang, iaitu vinyl. Sopa DJ.
Dengar tak? Okay, sikit lagi. Sebenarnya dah cantik ni. Dah cantik sangat. Okay, jangan guna kat DVD yang berkesan, yang jadi tau. Guna yang rosak. Tengok ni, saya punya ni. Ini sebenarnya CD yang lama ni. Tapi lepas baru je saya rip daripada CD ni, dia punya kulit dia terkeluar. Jadi tak apalah. Alright. Tengok ni. Bino. Nampak tak? Bino. Sopa Bino. Sekejap je nak buat ni. Alright. Mari kita dengar pada bunyi dia. Alright. Fresh. Yo, semat ya. Turntable ni saya tak letak wafer. Tapi mari kita cuba kalau ada wafer atau tidak. Ni saya buat DJ Mania pakai tangan je. Ya. Yep. Okay. Belum siap lagi. Saya akan letakkan label. Inilah label saya beli di kedai DIY. Dah lama dah saya beli ni. Masih ada banyak. Okay. Jadi ambil stiker. Boom. Okay, lepas tu letak kat tempat tengah-tengah ni. Jadi kita boleh buat dia jadi jam. Alright. Nasi. Ini apa DJ buat sebenarnya. Buat DJ turntables. Okay. Ya. Terang juga. Boom. Tengok ni. Alright. Yang kulit dia meninggal dunia dah. Dan ini ialah Elephant punya Bino. Sekarang okay, jadi apa fungsi saya letak stiker ni ialah saya akan tahu ni boleh guna sebagai jarum dalam jam. Jadi kalau dia menegak ni ialah pukul 12. Ni ialah pukul 3. Pukul 6, pukul 7, pukul 2, nasi. Macam tu lah. Jadi contoh kalau kat Bino tu dia ada ayat macam subscribe channel Mas Zinet. Macam okay. Subscribe channel Mas Zinet. Dia sekarang di pukul 4. Jadi kita boleh buat Weh, tenang weh. Subscribe channel Mas Zinet. Yo. Okay. Jadi itulah sebab kenapa DJ letak stiker kat Bino. Jadi saya akan buat persembahan lagu Rock Rider di game DJ Mania bersama dengan ini punya disc sekali. Alright. Saya tak ada disc kedua, nanti saya akan buat lagi. Dan juga saya sebenarnya DJs dia ada letak juga stiker kat atas garisan ni sebab dia nak bagi lagi laju sikit, bagi main lagu lagi laju. Okay, baiklah. Let's go. Alright, korang nak dengar tak? Pasti petang like, subscribe dan tekan notification. Let's go. Yo! Woi, buat tenang.
Yo! Why? Tekan butang like. Wait, jangan petang saya kering I now kill everyone! Yo! Oh, Swift Rock. Jadi itulah dia persembahan DJ Masterpar di DJ mainnya. Okay, nanti akan datang saya akan membuat konsert DJ macam ni. Kalau korang suka, pastikan komen kalau kamu nak say persembahan macam DJ ni. Kalau korang tak nak, nanti saya akan ikut saya punya permintaan diri sendiri sahaja. Alright, saya rasa saya nak buat lah saya punya wafer ni. Oh ni, kalau korang nak buat wafer ni senang je. Mula-mula ambil plastik sampah yang baru punya. Lepas tu korang potong saiz CD, tak apa, buat petak dulu pun tak apa. Lepas tu korang lipat 4 macam ni. Lepas tu lipat 8. Pastikan kasih cantik tau. Lepas tu lipat 8 macam ni. Boom. Lepas tu letak dekat macam hujung-hujung. Potong kasih bulat. Lepas tu potong hujung ni. Jadi dia punya saiz kena kat case macam ni. Alright. Jadi boleh letak vinyl. Boom, dia akan jadi lagi dia tak ada skipping. Singkat tak wafer. Yup. Why? Putra. Sopa. Sangat sopa. Saya punya ni ada lagi satu, tapi entah hilang ke apa. Okay, ni CD ni pun dah rosak juga. Sebab tu lah saya buat jadi vinyl. Okay, tu jadi pasal petang. Like, subscribe, and take up the question. Bye.